Pergi mana? Toys R Us. Tak dengar lah cakap. Okay, lepas tu kita pergi bake cake pula kat situ. Pergi makan dulu kan. Jom. Mana? Cari yang murah dulu. Ni yang murah. Anda ada tak? Ada yang murah-murah ke? Saya tunjuk papa tengok. Tengok, baca lah. Dia tulis apa tu? Amanah mesti tahu punya. Cuba teka tu apa. Jelly lah. Dia ada macam jelly. Apa ni? Macam ni lah. Apa? Jelly-jelly. Slime ke. Kan? Dengar ni. Kita ada kan? Oh. Letak balik. Baringkan dia je. Okey. Lepas tu, mana ada lagi? Tu je. Yang ni? Belum ada. Belum ada. Kita tunggu dia diskaun. Ni lah. Macam lawa je kan? Tengok. Tapi kaki dia yang lembik-lembik ni ke? Tak, kaki dia tak lembut. Macam cantik je. Yang dalam botol kaki dia. Dia macam cantik je ni. Ni memang muka dia cantik lah. Macam muka mama kan? Sama ke muka mama? Tengok muka mama. Tengok. Sama ke? Sama. Sama. Oh, ni ada bot. Ni. Kayak. Ni Kayak berapa ringgit? Cuba Amanda tengok kat sini. Dia RM169. Mahal. tahu. Tahu pun mahal. Tengok kat sini. Anda sama tak? Jadi Barbie. You can be athlete. Susu kita nak cari apa ni? Oh, yang ni yang baru punya. Tapi muka dia tak cantik kan? Boleh je lah. RM39. Okey lah. Ni okey. Ni K-pop tau. Abang dah pilih. Yang ni okey, RM39. Ni K-pop ni. Mungkin ada lagu ke? Cuba Abang dah pilih yang cantik punya. Macam ni. Ni punya band tapi ni K-pop lah. K-pop idol. Ni famous ni sekarang ni. Dia ada baju. K-pop dia bos kot. Nama dia Tia. Okey juga. Tia. Nak cari apa ni? Permainan apa nak cari? Pink tu cantik lah. Biru tu kan cantik. Kita nak cari apa ni? Sekejap. Dia Lagi sekali tekan. different kan? Ni pun ada. Dia banyak suara. Ni tak ada. Ni ada suara. Dia ada banyak suara. Ni. Betul Amanda. Ada. Apa yang awak nak? Ada. Tak ada. Jom. DIY lagi mahal lah DIY. Jom kita pergi kat belakang tu, kita cari kat belakang. Ni apa? Oh, ni nak ni. Ni apa?
Ada tak awak nak? Ni apa nama dia? Paw Patrol. Alamak. Amanda lagi besar. Ha? Amanda lagi. Tu lagi okey. Ada banyak lagi colour. Kalau Amanda ada team main lagi, Papa beli yang ni. Monster Truck ni. Mana tak ada tim main? Boleh belajar. Ya. Yang ni ke lawan-lawan dengan saya dengan awak ke? Tapi saya suka ni. Ha. Kita lawan-lawan ke langgar-langgar kan sampai kepala terkeluar tu. Kena. Kena dia main kat bawah kan. Harga asal dia guys 209. Sekarang RM166. So ni ada. Ni pun okey juga ni. Lawan-lawan kepala dia terkeluar ni. Oh, ada rumah. Buka pintu dia. Tekan loceng dulu. Assalamualaikum lu. Tak ada siapa. Tak siapa masuk je lah. Okay. Yang ni clearance. Ni apa? Oh, slime. Dah jumpa kan Amanda punya? Mana tip magic apa ni? Dah jumpa ke belum? So, nak cari apa? Jom. Ni kotak candy ada tu kan? Ada? Ni kotak candy kita tahu. Butter cloud. Ha. Ni ke? Dia ada. No. Ni tapi tak tahu dalam dia. No. Ya, biasanya kena masukkan dalam air tu. Kan? Yang ni kena masukkan tak payah. Yang ni tak payah masuk dalam air dah. Very cool. Kan tak payah kan anda kan? Grape sense. Yang ni buka je terus tarik kan. Dalam tu je ada barang dia kan. Cuba baca. Ini cloud ni. Cotton candy. Tapi bukan candy kan. Bukan nama lah. Dia macam ni. Oh, yang kecil-kecil tu. Bahaya lah, boleh tercekik lah. Boleh tercekik. Ni apa? Apa? Slime ice. LOL dah tak ada kan? Ni tahu. Dah tak ada. Habis tu. Di sini LOL tapi LOL dah tak ada dah. Elok semua dah. Dah habis orang dah beli lah. Dah tak ambil kot. Rasa Amanda? So sekarang tengah susah nak cari barang. Apa yang dia nak cari? Ni apa? Ni tak ada apa pun. Apa dia? Selamat. Mana? Tu kan kecil. Kan Papa dah cakap tadi. Baru je cakap dia kat situ kan. Ha, kecil. Okey je. Dia nak ini okey dia. Dah. Tengok. Okey je. Betul ke? Kuda tu. Berapa ringgit? Cuba tengok. Amanda kira Amanda yang tanya. Amanda berapa? Berapa tu? Tengok betul tak? Dia ada tulis berapa? Yang ni. Berapa? Sebutlah dia punya words ni. Ni dia punya numbers. What? 3? 3, Lagi? 9, 0. Oh. Lagi sekali kuat sikit. 3, 9, 9, 0. Oh, 3990. So, RM39.90. Itu yang Amanda dapat. Let's go. Lepas tu kita nak pergi makan kan. Ni apa?
Ish, ada pisang lah. Lembutnya pisang ni. Mana rasa? Ha. Sedap kan? Spesifik. Sedap. Ay, wangi lah. Ada bau pisang. Bau doh. Baru udah. Dia bau doh. 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 Spesifik. Okay, yang ni. Papa cuba Papa main ni. Ni dulu 200 lebih ni. Ha? Papa cuba main ni. Kata candy. Ni betul. Betul ke? Saya tengok. Betul. Ha. Dia cakap tak betul. Dia bukan tahu. Dalam ni ada apa? Kecil-kecil lah. Bolehlah kita try ni satu. Mana nak what colour? I want pink. Okay, take pink colour. Nah, Mama. Warna yellow and Nah. purple. I want purple. Anda cakap apa? Nak main ni? Kita dah main internet. Tengok Papa main. Mama je tahu main ni Tak. tadi. Tapi dia susah sebab dia tengah melekat kan. Betul tarik. Kena beli best. Macam tu je kan? Sampai 229. Masa mama sekolah ada ni. Dulu pun. Tangkap. Coba Mama. Ha. Kena ambil barang makan ni. Dia memang warna tapi dia bukan macam ni. Macam ni. Macam ni. Anda boleh tangkap macam ni. Okay. Oh. Okay, tangkap. Lagi sekali. Kepit dia. Lagi sekali. Kepit. Okay. Ha, kepit. Okay. Ya. Jangan jatuhkan dia. Dulu version lain. Oh. Hot wheel. Apa lagi? Ni apa? RM10. Mesti ada Ini ni. candy lah. Candy. That one candy inside. Candy camera. Kalau main, termasuk mata. Betul. Kalau kecil, nanti termasuk. Boleh buat candy. Oh ni candy juga. Bubble. Ni buat bubble. Max. Oh tu boleh tiup jadi bubble. Hmm. Dia tiup. Bubble dia tiup dia bubble. Safe dia kata. Slime. Ni slime yang dia tiup. Ni slime. Jom. Macam Nastia tu. Apa lagi? Yang ni parachute. Ni masa papa dulu budak-budak papa baling ni kan. Campak je tinggi-tinggi dia akan jatuh. Parachute ni. Nak tengok ke? Nanti kita beli ni lepas tu kita try kan. Ada squishy semua. Nak warna apa? Papa ambil satu. Nanti papa tunjuk. Warna Papa nak warna apa? Red. Merah. Hijau. warna merah lah, senang dapat kan. Senang apa? Senang nampak. Ambil. Okey nah. Dia letak kat kaunter. Banyak lah. Apa ni dia? Kau pergi. Letak kat kaunter. Nanti kita try tau kejap lagi. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okay guys. Hari ni dekat The Curve tak boleh apa? Tak boleh baking kan? Sebab dia tengah buat team building. So kita akan pergi ke mana? Pergi makan. Pergi ni. Dia ada kat tempat lain juga. Dia ada dekat Pavilion Bukit Jalil. Tapi sekarang ni kita pergi DIY. Nak KitKat ke? Letak dah ni. Tak ada kacang. Tu dekat tepi situ. Tu ada.
Tak ada kacang dah. Anda ambil apa? Yang ni apa dia tak nampak. Expired date. Banyak barang tak ada dalam box. Eh, kat mana dia tulis expired date Anda? Tak ada. Sekejap. Tak ada expired date. Mana nak? Betul. Yelah, tapi dia tak tulis expired date. Kita kena check ni. Oh, dia dah terpadam kat bawah ni. Check yang lain. Memang tak ada, tak nampak lah expired date. Kalau nak tunjuk expired date, tunjuk betul-betul lah. So tak payah ambil. Tak ada, tak payah ambil. Kita beli dekat ni. Meruku yang dekat orang yang hantar dekat rumah tu. Jadi cakap dengan nenek suruh beli meruku tu. Sedap. Tapi itu dia campur-campur. Amna tak makan. Amna nak makan yang tadi saja. Tapi dia tak ada ni. Dia tak ada apa? Dia tak ada expired date. Mi segera. Yelah, mi kari. Maggi kan? Tak payahlah. Saya terai. Dia Maggi. Tidak, saya bukan ahli. Apa bukan? Dia jauh. Saya ahli. Ya, saya seorang ahli. Sahkan. Pasal 7. Nanti kita sah. Bye-bye. Sekarang kita nak pergi makan. IKEA dekat sebelah sana tu. Sekarang kita nak pergi Curve. Sambil kita tunggu kita punya apa? Makanan. Kita buka dulu. Apa yang ada? Ni apa? Ni unicorn ke? Ini lagi, ada lagi. Lagi ke dah dah. Amanda rasa colour warna apa tu? Cuba tengok. Jam tu ada warna tak? Lampu tak? Tekan. Yang tu. Oh, Mama tolong buka. Wah. Kat sini je. Dia ada kaki. Tapi dia siapa? Senang. Dia pakaikan baju dulu kot. Boleh dia senang. Dia ada slime juga. Ini slime? Buka slime. Tengok. Boleh main. See? Ni aksesori dia. Ni kasut dia. Ni ada satu lagi kasut. Kaki. Ni kaki dia. Masuk kaki dulu. Tu Ana pakaikan kaki dia. Ni kasut dia. Jom kita minum dulu. Honey lemon. Mama tolong pakai nasa sendiri. Boleh boleh. Tengok. Bismillah. Dah tengok. Amin. Papa makan nasi goreng je. Sedap ah. Oi. So now kita dekat nail punya apa? Tempat ni, nail spa kan. Kita nak buat apa? Mesti nak buat kuku kan. Boleh pilih. So Papa pun nak buat juga. Oh, buat kuku pula Sebab dekat kedai kek tu kan hari ni ramai orang. So kita buat kuku lah. Hari ni kita dapat promotion kan. So kita dapat RM500. Betul tak? Ya. Nak peluk. Peluk lah. Wah, one pink colour. Okay, it's up to you, okay?
Playground. Jom, Papa tunggu sini je lah. Dia kena masuk ikut mana? Ikut sana lah. Wah, besar. Anda main dulu lah. Papa tunggu kat sini. Okay, Papa tunggu sini. Aduh. Pegang. Sini. Cepat. Okay. Jadi. Okay. Anda kat sana tak nak? Tak nak naik? Papa tak tengok lah dalam ni ada apa dah. Bawa. Jadi kat muka dia kan? Okey, tak sekarang ni Papa anda sini ada. Let's go. Papa ada. Jom kita tengok dalam ni ada slide. Kena tukar duit dulu lah. Kena tukar duit kat situ. Jom. Tukar duit dulu. Banyak kan? So Mama ambil. Mana dia punya bekas? Dia tak ada bekas ke? Banyak kan? You punya tak masukkan ke? Oh, you punya tak masuk? Oh. Power tu. Kena. Balik dia. Balik dia lagi. Masukkan dalam lubang. Okay, lagi. Oh, channel lah. Oh, masuk. Tengok colour ni, colour. Hamdah kejar colour tu. Kejar lampu. Bagus. Fantastic. Tu je. Tak boleh lalu situ, bahaya. Nak ambil apa? Lagi mana? Yang ni nak tangkap gambar. Jom. Sebelah sini pula. Wah. Storybook. Saya tangkap gambar awak diri kat situ. Siapa yang nak main dekat sini, dia macam apa tu? Squid Game.
Lebih kurang dia macam Squid Game. Nak ke? Nanti kena tembak-tembak ah. Sikit game lah. Na 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 na. na. Saya nak beli kopi. Saya nak beli kopi lah. Ini apa? Slim. Siapa nak slim kat sini? Mama nak pergi swimming lah. Awak kecil, cawan awak kena kecil lah.